Tu dipanggil sifat zat. Kalau hilang, kalau ternafi daripada Allah sifat zat, maka lemahlah Allah Ta'ala. Manakala sifat af'al pula sifat yang menunjukkan perbuatan dia. Seperti menghidupkan, mematikan, muhyi, mumit, musawwir, khaliq. Maka kalau Tuhan tidak mencipta pun tak ada masalah apa. Ternafi dia tak menunjukkan Tuhan itu lemah. Itu dipanggil sifatul af'al. Maka kita sebut dah nama Allah itu ada menunjukkan zat, ada menunjukkan af'al. Dan demikian lagi kita iktikadkan pula ada bagi Allah beberapa sifat af'al. Maka setengah daripada sifat af'al yang disebut oleh Imamul Ghazali dalam kitab Usulul Arba'in. Usulul Arba'in. Ada kaedah 40 kaedah di dalam agama. Kena baca ni. Kalau boleh khotel ke kita antara ulama salah dulu suka kita ni Usulul Arba'in. Kita sejilid ya terbalik. Lebih kurang. Katanya Imam Ghazali dan bahawasanya Allah Ta'ala itu tiada yang maujud bagi segala yang lainnya melainkan baharu dengan dijadikan kudratnya. Dan dengan limpah adilnya. Dan dijadikan atas yang terlebih elok kejadian. Tuhan asal benda tak ada. Maka hak berlaku depan mata kita lah ni kita tengok ni makhluk depan kita. Maka asalnya tak ada, semua itu adalah daripada kuasa Tuhan dan limpah keadilan Tuhan. Adil lawan dia zalim. Adil lawan dia zalim. Apa maksud adil? Membuat sesuatu kena pada tempat dia. Adil. Kalau zalim, buat sesuatu tak kena pada tempat dia. Tu dipanggil zalim. Maka Tuhan buat sesuatu itu pasti kena dan tepat pada keadaan dia. Tu adil Tuhan tu. Dan boleh ke tak berlaku kezaliman? Tuhan buat sesuatu tak tepat ke? Ataupun Tuhan mengambil sesuatu daripada hak orang ke? Tu kerja zalim berlaku. Ada. Mana bukan hak Tuhan? Nyawa kita hak dia. Iman hak dia. Dia nak wi tak sewi. Ni marah Tuhan tak wi iman kepada hamba. Hamba tak berhati Tuhan buat. Hak dia. Kalau hak kita iman tu, maka kalau Tuhan ambil keimanan daripada hati kita zalim Tuhan. Tuhan nak buh dalam neraka. Ikut dia hak dia. Kalau hak kita Tuhan buat kena zalim Tuhan. Tetapi wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Tuhan tidak pernah sama sekali buat kezaliman atas hamba dia. Tak mungkin berlaku kezaliman. Kalau kita, ya mungkin. Kita ada ambil hak orang. Betul? Kemungkinan mungkin berlaku. Bagi Tuhan, ambil bagi orang ke apa? Tak. Hak dia, terpulang kepada dia. Orang we pinjam kepada kita kereta. Kita pun naiklah. We pinjam 2 hari, kita pergi naik. Lepas 2 hari, kau itu mari minta. Tak boleh minta. Hak hamba. Hak demo mana? Zalim demo minta kereta dengan hamba. Tu yang tu kata, orang hamba ke? Tak boleh minta. Tak boleh ambil kereta ni. Tak boleh ambil lagu mana? Kereta hamba. Kau hamba. Lagu mana? Hamba kena ambil. Muka bagi hamba. Tak boleh. Zalim awak ambil. Begitu juga apa yang ada Tuhan beri kepada kita. Kalau Tuhan nak ambil, tidak berlaku zalim pun. Apa yang berlaku, semua itu adalah milik Allah. Maka Tuhan akan buat apa? Fa'alul lima yuri. Tuhan buat apa yang ia kehendak. Lepas tu kalau dia buat ikut kehendak dia, berlaku kezaliman ke apa? Tak ada berlaku kezaliman. Semua berlaku keadilan. Dia tak pernah ambil bagi orang. Dia tak pernah mengkhianati orang. Dia. Bagi dia. Kita beli gula sekilo. Kita nak buat air boleh. Nak curah. Kau nak buat kuih. Ikut hamba. Bagi hamba. Kalau saya curi bagi awak, mungkin zalim. Puak-puak
Puak-puak Mu'tazilah berdebat dengan seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nama dia Qadhi Abu Bakar Al-Baqilani. Tu dipanggil Jabalun Ahli Sunnah. Gunung bagi Ahli Sunnah Jemaah. Hebat atau hebat dia kalau berdebat senyap belakang. Qadhi Abu Bakar Al-Baqilani. Satu kali dia nak berdebat. Maka antara soalannya, Mu'tazilah kata, Ahli Sunnah kata, awak jangan kata kepada puak kami ni sesat ke apa. Kerana ambo ni tak dapat hidayah ni Tuhan juga. Tuhan juga. Tuhan lah ambil hidayah daripada ambo tu. Tuhan lah kalau jahatnya, jahat Tuhan lah ambil hidayah daripada ambo. Ambo mungkin tak hidayah. Gak ambo jadi sesat lah. Tuhan lah jahatnya. Ambo jadi lagu ni kerana Tuhan. Katanya Qadhi Abu Bakar Baqilani. Mana hak Tuhan ambil hakmu? Mana Tuhan ambil hakmu? Mana? Hidayah ni milik dia. Dia nak beri satu anugerah. Alhamdulillah. Tetapi kalau dia tak sebui, hak dia. Lainlah kalau hidayah tu milik kita. Tiba-tiba dia ambil dengan paksa daripada kita. Zalim dia. Tetapi dia ada ambil. Okay. Tak. Lepas tu, nak kata dia zalim lagi. Tak boleh. Sekalu mu dapat hidayah pula, kamu kena bersyukur. Dan yang terlebih elok kejadiannya daripada makhluk ni, kerana Tuhan tu hebat, maka cipta ia juga hebat. Tu tengok tu. Tu ke masuk, hok suhu-suhu dia. Ni, mari tabur garis gini. Piu. Mari tabur garis gini pada hak kita, bukan main ni. Baca bismillah, cebok dengan sudu. Tak ada orang bayar. Ni. RM500. Mari buat gini. Buat gini ya bagai. Garis kena ni habis atas bahu, bro. Ni pagi. Orang bayar, buat apa? Tuai tu gana. Dia bukan digaris. Bukan digaris. Maka apabila kejadian itu dibuat oleh Allah, dibuat oleh Tuhan yang hebat, kejadian itu pasti hebat. Ciptaan itu pasti hebat. Sekalipun kita nampak tidak hebat, semua hebat. Sebab tu kita tak boleh kata babi huduh. Anjing tak comel, tak boleh.